Ini tak datang siapa? Nofi. Banyak tu interview ke? Lagi mana tu? Banyak interview. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi maulaya Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan anugerah nikmatnya kita diberi kesempatan untuk berkumpul sekali lagi bagi meneruskan bacaan kitab As-Sarful Kafi yang disusun oleh Syekh Aiman Amin Abdul Ghani hafizahullah ta'ala. Kita dah masuk pada muka surat 325, Al-Babu Thalith wal Anshurun, bab ke-23, At-Tasghir. Pembicaraan tentang At-Tasghir. Apa dia At-Tasghir? Ta'rif At-Tasghiri. At-Tasghiru fil lughati wa at-taqlilu aqsu at-takbir. At-Tasghir pada sudut bahasa ialah at-taqlil, mengurangkan, mengecilkan, lawan kepada at-takbir, membesarkan. At-Tasghiru fil istilah wa taghyirun makhsusun yalhaqul asma' al-mu'rabata fayughayyiruha ila sighati fu'ailin aw fu'ailin aw fu'ailin. Adapun pada sudut al-istilah, at-tasghir ialah perubahan yang khusus yang datang dan berlaku ke atas isim-isim yang berubah-ubah, isim mu'rab. Maka bila taghyir itu datang, maka fayughayyiruha, dia mengubah isim al-mu'rabah itu kepada sighah fu'ailin ataupun sighah fu'ailin ataupun fu'ailin. Nahu nuhairin, durai himin, ma'munai dilin. Tasghir kepada naharun nuhairun, dirhamun durai himun. Nah, mandilun munai dilun, mandilun munai dilun. Mandil apa? Sapu tangan. Nah, agradut tasghir, tujuan-tujuan at-tasghir, saya sebut al-gharadul lafzi min at-tasghir huwa al-ikhtisar, li'annaka indama taqulu kutayyibun akhsaru min qawlika kitabun saghirun. Gharad lafzi, tujuan lafzi daripada tasghir ialah untuk meringkaskan. Tujuan pada sudut lafaz ialah nak meringkaskan ucapan, perkataan. Sebab kata kita kutayyibun itu lebih ringkas daripada kitabun saghirun. Kitab tu halus, nipis. Disebut kutayyib. Tak perlu kita baca ataupun ungkapkan kitabun saghirun. Jadi ringkas tak? Ringkas lah. Amma al-gharadu al-ma'nawi fahuwa tahqiqu ahad al-umur at-taliyah. Adapun tujuan pada sudut maknawi pula ialah untuk mentahqiqkan salah satu daripada perkara berikut. Pertama, taqlilu zatil musaghar, mengecilkan diri perkara yang dikecilkan. Nahu syujairatun, nahu shujairatin ay syajaratun saghirah. Nak kata pokok tu kecil sungguh, kita pun syujairah. Atau taqlilul kimmiyah ataupun kamiyah, nak mengecilkan bilangan. Nahu duraihimat, ay darahimu qalilatun, tak banyak sing, tak banyak bitih. Kita pun sebut indi duraihimat faqat, tak banyak. Boleh? Jadi nak mentaklilkan, mengurangkan, mengecilkan diri al-musaghar.
Yang kedua, tahqiqu sya'nil musaghar. Tahqiqu sya'nil musaghar. Nak mengecilkan apa ni? Nak mengecilkan keadaan ataupun kedudukan orang yang dikecilkan, perkara yang dikecilkan. Nahu rujailin, syu'ai'irin, syuwai'irin, uwailimin, fi tasghiri rajulin, sya'irin, alimin. Boleh? Tu dia. Faminhu da'ka min hadzal rujaili fala sya'na lah. Tinggalkan olehmu daripada mengambil peduli dengan hadzal rujail, benar, orang yang tak berapa nak jantan lah. Fala sya'na lah. Ghuddat tarfa an hadha syuwai'iri fa innahu la yuhsinul kalam. Maknanya tutup mata. Tak payah ambil hira, tak payah ambil peduli tentang penyair yang kecil ini. Kerana dia kecek pun tak erti. Tak, ataupun la yuhsinul kalam. Tidak cantik susunannya, tidak elok susunannya. Tidak mahir dalam menyusun ucapan dan perkataan. Boleh? Jadi kat sini nak memperlekeh lah. Alim kawan ni, dah bukan alim. Wailimun. Nak perlekeh. Oh, sedap ada bersyair dak syuwai'irun. Nak memperlekeh. Kita gunakan kaedah at-tasghir. Yang kedua, yang ketiga, taqribul masafati zamaniyah. Mendekatkan masafah, jarak yang berkait dengan masa. Kama yahduthu fi tasghir adh-dhuruf, seperti mana berlaku pada tasghir adh-dhuruf, mengecilkan zaraf zaman. Nahu takhruju at-tuyuru min a'shashiha bu'aida al-fajri. Tu dia. Maknanya apa? Burung keluar daripada sarang dia itulah. Bu'aida al-fajri. Mana ba'da al-fajri, cuma ba'da al-fajri ni ada setengah jam lepas subuh, 20 minit lepas subuh, 5 minit lepas subuh. Jadi kalau kita nak sebut 5 minit, 3 minit lepas subuh, bu'aidal fajri. Tak, darwish. Bu'aidal fajri. Nah. Wa ta'udu qubailal ghurub. Dan dia kembali semula ke sarang dia bila? Qubailal ghurub. Sebelum maghrib. Tapi berapa lama sebelum maghrib tu? Sejam sebelum maghrib? Setengah jam sebelum maghrib? 5 minit sebelum maghrib? Jawapannya 5 minit sebelum maghrib. Nak buat ayat macam mana? Qubailal ghurub. Difahami. Dia sampai ke rumah tu hampir-hampir sungguh dengan maghrib. Naam. Naam, hampir-hampir matahari terbenam. Fi tasghiri ba'da qabla. Jadi ba'da jadi bu'aida. Qabla jadi qubaila. Yang keempat, taqribul al-masafah al-makaniyah. Mendekatkan jarak ataupun masafah berkait dengan tempat. Wa dzalika kama yahduthu aidan fi tasghir adh-dhuruf. Dhuruf apa? Zaraf makan. Nahu quraiba manzili masjidut tauhid. Maknanya ni rumah aku tu masjid. Masjidut tauhid. Ya Rab. Berjuang. Masjidut tauhid. Faham tak? Maka kita sebut quraiba manzili. Quraiba manzili. Mana dekat sungguh dengan rumah aku, Masjidut Tauhid. Sunduqul baridi bu'aidal manzil. Sunduqul barid ni apa? Jabat pos tak? Jabat pos bu'aidal manzil. Mana jauh daripada rumah. Jauh daripada rumah. Tapi tidaklah terlalu jauh. Faham tak? Bu'aida. Jauh tapi tak terlalu jauh. Bu'aidal manzil. Tak. Ni ba'da ni. Macam tadi ni. Tasghir kepada ba'da. Jadi bu'aida. Mana sunduqul barid bu'aidal manzil. Mana selepas daripada rumah. Selepas sikit daripada rumah. Faham tak? Ni rumah.
Ni sundukul barid. Ni rumah, ni sundukul barid. Ia juga panggil ba'da jugalah tu. Tapi kalau nak bagi tahu, memang selepas sundukul barid rumah tu. Tapi selepas tu, tempat tu jarak dekat. Maka ayat yang kita guna ialah bu'aid al-manzili. Sundukul baridi bu'aid al-manzili. Kemudian sirtu fuwaiqal jisri. Aku naik atas jisri, jambatan. Faham? Nah, fi tasghiri qurba ba'da dengan fauqa. Jadi itu tujuan atau aghrad kepada at-tasghir. Ada yang kelima sebelum kita buat kesimpulan. Tahabbubul musaghari wa taqribuh. Tahabbub apa? Menarik kasih sayang, menuntut kasih sayang pada orang yang ditasghirkan dan mendekatkan dia kepada kita. Nahu nasihatul ab li binatihi qailan, seperti nasihat. Nahu nasihatul ab, seperti nasihat ayah kepada anaknya, anak perempuannya, sambil ayah tu berkata, ya bunayyati i'lami anna taqdima ya bunayyati i'lami anna taqdima ma yaqtadi ta'akhuru ajalatun. Wahai anak perempuanku yang dikasihi, gitulah nak terjemah. Wahai anak perempuanku yang ku sayangi, yang ku cintai, tu kita guna lafaz seperti itulah untuk menterjemahkan tahabbub tadi tu. I'lami, ketahuilah olehmu, mendahulukan perkara yang sepatutnya perkara tu lambat lagi dibuat, itu ajalah, gopoh. Wa ta'khira ma yaqtadi taqdimu tawanin wa ajzun, dan melambatkan perkara yang sepatutnya didahulukan itu tawanin. Apa tawanin? Bertangguh. Dan satu kelemahan. Fi tasghiri ibnah. Tasghir ibnah bunayyah. Boleh. Jadi kesimpulannya, agradut tasghir jadi dua. Pertama, agrad berkait dengan lafaz, semata-mata untuk ikhtisar. Yang kedua, agrad berkait dengan makna. Ada 5. Yang pertama ialah taqlil zatil musaghar, tahqiru sya'nil musaghar. Ketiga, taqribul masafatiz zamaniyah. Keempat, taqribul masafatil makaniyah. Kelima, tahabbubul musaghari wa taqribuh. Faham tu? Kelihatan di situ Wafi sedang menonton. Pandai dia. Ada mana Wafi? Kita tengok dia stay sampai akhir ataupun dia sundang di tengah jalan. Ataupun dia sekadar buka ni, tak dengar pun ni. Aku tak tahu. Bagus dia ni. Dia seorang cerdik. Ya Allah. Syurutut tasghir, syarat-syarat tasghir. Ada 4. Yang pertama, ayakuna asman, ammal af'alu wal hurufu fala tusaghar. Jadi mesti isim lah. Fa'il, huruf tidak dikecilkan. 2. Ayakuna mu'raban. Isim tu mesti isim yang mu'rab. Ammal asma'ul mabniyatu kadhama'iri wa asma'il isyarati wa asma'il istifhami wa asma'il mausulati fala tusaghar. Adapun isim-isim yang mabni seperti dhamir, isim isyarat, isim istifham, isim mausul, semua ini tidak dikecilkan. Ada. Di komen ada Ustaz. Alhamdulillah. Yang ketiga, ayakuna ma yuradu tasghiruhu ghaira musagharin. Hendaklah apa yang kita nak kecilkan tu tidak dikecilkan lagi. Maksudnya kalau kalimah tu datang dalam bentuk tasghir, tak boleh ditasghirkan kali kedua lah. Fala yusagharu mithlu Kumait wa Durait, nama orang ni, a'lamus syu'ara. Nama-nama penyair yang handal. Wasababu fi 'adami at-tasghir li'annaha 'ala sighati fu'ail. Sebab kita tak boleh tasghirkan dia sebab dia datang atas wazan tasghir dah, fu'ailin. Jadi at-tasghir la al-musaghar
As-saghir la yusaghar. Al-kabir la yukabbar. Nombor 4, ayakun al-ismu qabilan litasghir. Isim itu terima untuk ditasghirkan. Maka fala yusagharu lafzul jalalah subhanahu wa ta'ala wa 'azuma sultanuh wala malaikatuh wa kutubuh wa rusuluh li'annaha mu'azzamatun wa at-tasghiru yunafiha. Boleh yunafi al-'azamah. Jadi lafaz-lafaz yang besar-besar, yang agung-agung tak boleh ditasghirkan. Sebab kalau ditasghirkan ada unsur menghina, maka tidak dibenarkan. Cuma dalam nota kaki tu saya sebut ada kata nama tu ialah nama manusia. Manusia biasalah. Bukan asal nama orang agung. Mana bukan kita kosak orang agung. Yang tu masih boleh ditasghirkan. Tapi tak tergamak jugalah kitanya. Faham tak? Contoh Jibril contoh. Ada nama orang biasa, bukan Jibril. Malaikat tak. Boleh tak ditasghirkan? Boleh. Nah. Kemudian auzanut tasghir, wazan-wazan tasghir. Ini perbahasan ilmu saraf. Ustaz tengok tadi agak ni jugalah. Tasghir ni satu panjang, satu lagi agak susah. Ala kulli hal. Senang kita baca laju. Saghal as-sarfiyuna litasghiri thalathata awzanin hi. Jadi ulama saraf membentuk 3 wazan untuk tasghir. Pertama fu'ailun, nahu rujailun atau rujailin, baca rujailun mudah. Rujailun, nuhairun, buhairun, budairun, qumairun min tasghiri rajulun ataupun min tasghiri rajulin, naharin, baharin, badrin, qamarin wa hakadha. Faham tak? Kalau bulan purnama tapi nampak halu kecil, budairun. Gitu. Bulan halus, qumairun. Nah. Yang kedua wazan fu'ailun. Yang kedua wazan apa? Fu'ailun. Nahu musayjidun. Masjidun musayjidun, mukaitibun, maktabun mukaitibun. Maktab atau maktab? Meja. Duraihimun, dirham. Duraihim makna pitih sing, tak banyak. Ju'aifirun, asalnya Ja'far. Ila ghairi dhalika. Fu'ailun. Fu'ailun. Yang ketiga fu'ailun. Yang ketiga apa? Fu'ailun. Nahu berapa jam? Diorang ajak pergi makan buat dah. Ada yang rasa. Tak nak baca kitab lagi. Yang ketiga fu'ailun. Nahu musaybihun. Dunaynirun. Usayfirun. Kunaydilun. Min tasghiri misbah. Misbahun. Musaybihun. Dinarun. Dunaynirun. Usfurun. Burung. Usayfirun. Qindilun. Kunaydilun ila ghairi dhalika. Apa qindil? Qindil ni kendi tu. Ataupun lampu yang orang pasang pada bulan Ramadan, yang sangkut dekat atas atap. Itulah qindil. Okey, kemudian saya sebut watan 7, natajah yang 7. Watan 7 tidak. Natajah yuntiju. وتنتج هذه الصيغ الثلاثة من ضم الحرف الأول وفتح الثاني مع زيادة ياء ساكنة بعد الحرف الثاني تسمى ياء التصغير. Saya sebut lahirnya 3 sirah ini daripada proses mendhamkan huruf yang pertama, memfathahkan huruf yang kedua dan tambah ya sakinah selepas huruf kedua. Yang mana ya itu dinamakan ya ut-tasghir. Cuba tengok satu. Rajulun. Ra tu jadi ru. Huruf kedua jadi bagi atas. Ruja. Lepas tu lepas huruf kedua tambah ya. Rujailun. Itu je. Boleh? Masjidun.
Pertama, mu. Kedua, bagi atas. Itu tambah ya. Jadi, musayjidun. Nah. Ya tu dia bagi ya apa tu? Musayjidun ya utasghir. Tariqatut tasghir. Cara tasghir. الأسماء في اللغة العربية إما أن تكون ثلاثية أو رباعية أو أكثر يكون تصغيرها عن التفصيل التالي. Nama ataupun isim-isim dalam bahasa Arab ni sama ada thulathiyah, rubaiyah ataupun lebih. Tasghirnya ialah seperti berikut. Sebelum ni kita ada bincang tak? Ada kan? Ada. Kita ingat Ustaz mah. Bukan fa'il, isim. Isim 3 huruf, isim 4 huruf. Ada tak? Kan? Huruf tambahannya sa'altumuniha tu kan? Ada. Tak ingat belaka dah, lupa, dua. Jadi saya sebut perincian seperti berikut. Yang pertama, idza kana al-ismul muradu tasghiruhu thulathiyan. Kalau isim yang dikehendaki tasghirnya itu 3 huruf, maka dhamma awwaluhu wa futiha tsani. Huruf pertama didhamkan, huruf kedua difathahkan. Wazidat ya'un thalithatun sakinatun tusamma ya at-tasghir, dan ditambah ya ketiga yang mati yang dinamakan sebagai ya at-tasghir. Fa yakunu tasghiruhu ala sighati fu'ailin, maka tasghirnya atas sighah fu'ailin. Boleh? Tasghirnya atas sighah fu'ailin. Nahu naharun. 3 huruf kan? Caranya macam tadi ya. Dam, fathah, tambah ya. Naharun, nuhairun. Qalamun, kulaimun. Sahlun, suhailun. Jabalun, jubailun. Jamalun, jumailun. Hasanun, husainun. Babun, buwaibun. Tajun, tuwaijun. Sanamun, sunaimun, ila ghairi dhalika. Anak Ustaz Hasan. Ustaz boleh panggil dia Husain? Boleh. Atas dasar untuk at-tahabbub tadi. Faham tu? Tapi orang dengar, nama Hasan ke Husain? Kena syarah lah. Qala al-musannifu selalu lah depan dia. Okey. Tajun, tuwaijun, sanamun, sunaimun. Tajun apa tajun? Tajun tak tahu. Nak pergi Maghribi ni. Astaghfirullahaladzim. Ni tajun. Ni orang pakai kat atas tu apa? Mahkota. Jadi tu cara dia. Fu'ailun. Nombor 2. Idza kana al-ismul muradu tasghiruhu rubaiyan. Kalau isim tu, isim 4 huruf pula. Zida ala ma taqaddam. Tambah di atas barang yang telah lalu. Ay dhamma awwalihi wa futiha sanih. Wa ziyadatu ay dhamma awwali wa fathu thani wa ziyadatu ya'in thalithatin sakinah amalun rabi'. Amalun rabi' ni i'rab apa tu? Naib fa'il zida. Zida amalun rabi'. Maknanya kita buat cara yang tadi, atau tambah proses yang keempat. Apa proses keempat? Wa huwa kasru ma ba'da ya'it tasghir. Membagi bawahkan barang atau huruf selepas ya'it tasghir. Fa yakunu tasghiruhu ala sighati fu'ailin. Fu'ailin. Nahu dirham. Ambil dirham. Mula-mula dam kan, du. Lepas tu ra tu bagi atas. Lepas tu tambah ya. Lepas tu selagi apa? Selagi ialah bagi bawah kan huruf selepas ya'ut tasghir. Tadilah durai. Apa huruf lepas ya? Ha. Duraihimun. Gitu lah. Dirhamun duraihimun. Ja'farun ju'aifirun. Zainabu zuyainibu. Mal'abun mulai'ibun. Mal'abun mulai'ibun. Barang. Ajuzun ujayyizun. Bulbulun bolok. Bulbulun bolok. Bulbulun bulai balun. Bulai balun.
Kalau ikut kaedah salah ni. Bukan bulai balun, bulai bilun. Kasru ma ba'da ya'i tasghir. Ya'i tasghir tak. Belum bulai bilun. Masjidun musai jidun. Alimun wai limun. Syairun syuwai'irun ila ghairi hadha. Ni 4 huruf. Dam yang pertama, fathah yang kedua, tambah ya, lepas ya bagi bawah. Huruf lepas ya dibariskan bawah. 2, 3. Idza kana al-ismul muradu tasghiru khumasiyan. Kalau isim yang nak ditasghirkan tu 4 huruf. 5 huruf. Wa qabla akhirih harfu lin atau harfun linun atau harfu linin zaidun fa innahu yusaghar ala sighati fu'ailin. Kalau 5 huruf. Kemudian sebelum akhir huruf tu ada huruf lin. Apa huruf lin? Bukan huruf milik lin. Bukan. Ada huruf milik Mamat, milik Zainab. Lepas tu ada huruf milik lin. Bukan. Harfun lin ni huruf lin. Huruf mana? Al-hiwayah kan? Tajwid. Maklin. Al-hiwayah. Zaid dah. Huruf tu pula ditambah. Maka ketika itu wazan je lah fu'ailun. Nahu min syarun. Min syarun. Munai syirun. Munai syirun fu'ailun. Boleh. Di min syarun di berapa huruf? Min syarun. Gergaji kan? 5. Sebelum akhir tu, sebelum ra tu lah. Ada huruf mat. Atau huruf lin. Maka dia akan dikecilkan atas wazan fu'ailun. Min syarun jadi munai syirun. Miftahun jadi munfaitihun. Misbahun musaybihun. Miskinun musaykinun. Kindilun kunaydilun. Mandilun munaydilun. Usfurun usayfirun. Hulqumun hulayqimun. Ila ghairi hadha. Wa yulahadha anna al-harfa al-lina idza kana ya'an fa innaha taslam inda at-tasghir. Dan diperhatikan tadi kalau huruf lin tu huruf ya. Contoh miskinun. Miskinun 5 huruf kan? Sebelum huruf akhir iaitu sebelum huruf nun ada huruf lin. Huruf lin dia pula ya. Maka ya tu kekal lah. Musaykinun ya tu statik, tak diubah. Yang diubah tu kalau apa? Tu amma idza kana wawan au alifan qulibata ya'an. Tu kau bukan ba'an. Qulibata ya'an. Main pen sebatang. Ada pen tau. Qulibata. Diubah jadi ya. Bisa babi kasri ma qablahuma. Disebabkan kasrah. Barang sebelumnya, sebelum waw dengan alif. Kan? Nah. Maka kita baris bawahkan jugalah dia tu. Kita baris bawah. Kita ubah dia jadi ya. Kama fi usfurun. Kama fi usfurin. Usayfirin. Usayfirun. Misbahun. Musaybihun. Boleh? Cuba buat satu-satu. Usfurun. Atau wazan. Dia ni 5 huruf. Sebelum akhir ada huruf mat. Huruf lin. Maka wazannya fu'ailun. Jadi, usai. Tambah ya tu lah. Usai. Firun. Waw tu. Asalnya usai furun. Waw tu jadi ya lah. Sebab barang selepas ya utasir tu bagi bawah. Tidak. Usai fi tu lah. Urus selepas ya utasir. Usai fi. Fa tu kan huruf lepas ya. Dia bagi bawah. Jadi usai fu jadi usai fi. Boleh. Usai firun. Lepas tu apa faedah belajar ni Ustaz? Wallahu'alam. Kita belajar je insyaAllah. Boleh ilmu. Boleh ilmu. PhD tak dapat. Amma idza kana al-ismu khumasiyan. Adapun kalau isim tu 5 huruf pula. Walaysa qabla akhiri harfu maddin.
Nanti ada sebelum akhirnya huruf mat. 5 huruf juga. Tak ada huruf mat, ni bukan huruf mat. فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى حَذْفِ حَرْفٍ مِّنْهُ. Maka kena buang satu huruf. لِيَكُونَ عَلَى 4 أحرف. Supaya 5 tu jadi 4. ثُمَّ تُصَغِّرُهُ تَصْغِيرًا مَا كَانَ عَلَى 4. Maka kamu kecilkan dia. Dengan tasghir seperti 4 huruf. Dengan tasghir perkara yang 4 huruf. Yang kata yang 4 huruf. Ay ala wazni fu'ailin. Kan? Fu'ailun, fu'ailun, fu'ailun. Fu'ailun 3 huruf. Fu'ailun 4 huruf. Fu'ailun 5 huruf. Buang. Nahu safar jal. Buang satu huruf lam tu. Jadi sufai rijun. Fu'ailun sufai rijun. Buang lam. Farazdaq. Ni buang qaf belakang. Ni furai zid muntalaq. Kita buang nun. Jadilah mutayliq. Nah, wa in syi'ta 'awadta 'anil mahdhuf ya'an rabi'ah. Kalau kamu nak, kamu tambah ya yang keempat sebagai ganti kepada huruf yang dibuang. Nahu sufai rijun. Jadi asalnya safar jal. Apa safar jal? Tengok dalam Google. Buah. Apa tu? Bukan apple. Buah. Jambu batu lah. Maksudnya buah pear. Safar jal. Buah pear tak? Buah pear ke buah apa? Buah pear. Jadi safar jal 5 huruf. Sebelum akhir, sebelum lam bukan huruf mat. Cara nak buat lagu mana, kita buang huruf illah. Kita buang satu huruf. Sa'altumuniha. Kalau kat sini Allah alam ni. Adakah dia buang lam sebab lam tu huruf zaid. Sa'altumuniha. Nanti mungkin Syekh akan terang kot. Ala kulli hal kita buang lam belakang tu jadilah sufai rijun fu'ailun. Atau apa? Kita boleh tambah pula ya. Ganti kepada apa? Jadi sufai rijun tu ganti pada huruf yang dibuang. Pandai pula dah. Tu cuba tarik langsir tu, buka langsir tu. Tutup langsir. Lepas tu buka kipas. Buka 3 sikit kipas. Tutup. Cerah ni. Mantap Darwish. Kipas sikit. Tak, bukan. Seri. Dah tu. Bawa 5. 3. Yang seekor ni. Okey, boleh? Furai zidun mutayliqun wa hakadha. Itu kalau kita tambah satu ya lagi. Kemudian mawadhi'u fathi ma ba'da ya'it tasghir. Tempat-tempat fathah barang selepas ya'it tasghir. Kita sebut tadi, lepas ya'ut tasghir yang ditambah tu, sepatutnya baris bawah ke baris atas? Baris bawah. Fu'ai. Benda ni. Fu'ailun. Fu'ailun. Mana lepas ya'ut tasghir baris bawah. Tapi ada tempat-tempat lepas ya'ut tasghir baris atas. Tu dia. تقدم أنه إذا أريد تصغير اسم من أسماء المعربة وكان ثلاثيا فإنه يضم أوله ويفتح ثانيه وتزاد ياء ثالثة ساكنة. Ni cara samalah.
Nahu kalbin. Dia tu nak maki orang. Nak maki kalbun tak tergamak. Anta kulayib. Maki tak? Habis sopan sikit tu. Kulaibun. Kalbun kulaibun. Zi'bun zu'aibun. Rajulun rujailun ala wazni fu'ailin. Boleh? Okey, kat bawah tu nombor 1 saya sebut kalau isim tu sulasi tapi mudha'af. Contoh macam qitun, 3 huruf kan? Qit, 1 ta, tun, ta yang kedua, 3 huruf. Maka wajib fakut tad'if, buka tad'if itu, kemudian kita tatbikkan kaedah. Jadi qitun, qitatun, jadilah qutaitun, qutaitun. Ammun, ya ammal haqq. Amun umaimun. Durrun durairun. Jaddun judaidun. Wahakadha. Boleh? Ya Allah. Ada mana Wafi? Rumah ke? Ada mana? Pergi salam ke penemu duga tu. Kata Ustaz suruh luluskan. Okey. Mana tadi? Amma idza kana al-ismu aksara min 3 harufin fayajibu kasru ma ba'da ya'i at-tasghir lil munasabati baina al-ya'i wal kasrah. Adapun bila mana isim tu lebih daripada 3 huruf, maka wajib kita kasrahkan barang selepas ya'ut tasghir. Tak? Lil munasabah lah baina al-ya'i wal kasrah ni kita dah sebut. Nahu manzilun munai zi bagi bawah tu. Munai zilun masjidun, musaijidun, dirhamun, duraihimun, maktabun, mukaitibun. Wa yustasna min dhalika 'iddatu masaila haitsu yajibu fiha fathu ma ba'da ya'i tasghir. Kecuali kan daripada perkara tu beberapa masalah. Sebab dalam masalah ni wajib kita fathahkan barang selepas ya'i tasghir. Wa min hadhil masaili ma yali. Ada 6. Yang pertama, al-ismul makhtumu bita'it ta'nis. Al-ismul makhtumu bita'it ta'nis. Isim yang ditutup dengan ta'ut ta'nis. Isim yang ditutup dengan ta'ut ta'nis. Nahu syajarah. Ta'ut ta'nis belakang tu. Ta marbutah. Tidak adik? Maka kita tak bagi bawah kan lepas ya'ut tasghir. Kita bagi atas kan. Syujai rih. Ikut kaedah. Tak, jadi syujairatun, tamratun, tumairatun, samaratun, sumairatun, talhatun, tulaihatun. Haitsu yalzam fatha ma qabla ta, haitsu yalzam fatha ma qabla ta lil khiffah. Boleh? Faham? Kat sini wajib fathah barang sebelum ta. Lil khiffah kerana ringan, tak beratlah. Mana syujairah. Syujairah. Ringan. Tak berat. Itu yang pertama. Kalau belakang tu huruf ta al-marbutah, maka syujairah bacanya. Tak baca syujairih. Yang kedua, ma khutima bi alif at-ta'anis al-maqsurah. Kalau ditutup dengan apa? Ta'ut ta'anis al-maqsurah. Nahu Salma. Jadi fu'ailun. Jadi fu'ailun. Sulaiman. Bushra, Bushaira, Zikra, Dhukaira, Hubla, Hubaila, ila ghairiha, hadha. Boleh? Faham tak? Faham tak? Tak baca Sulaimi, tak baca Bushairi lah. Yang ketiga, ma khutima bi alif at-ta'anis al-mamdudah. Ditutup dengan alif at-ta'anis yang al-mamdudah. Dan syarat alif tu duduk nombor 4. Nahu Sahara. Tu. Ya bukan. Mana tadi? Ya dah. Alif tu nombor 4. Alif al-maqsurah ni. Alif yang belakang tu ada hamzah. Sahara jadi Suhaira pada bahasa. Hamra, Humaira, Khadra,
Alif ditutup dengan hamzah kan. Khudaira baca. Zarqa, Zuraiqa ila ghairi hadha. Yang keempat, idza kana al-ismu majmu'an jam'a qillah ala wazni af'al. Isim tu dijamakkan dengan jamak qillah. Jamak qillah apa ni? Tak ingat dah. Afi? Darwish? 3 hingga 10. Berat orang ni. Jam'ul kasrah. Sebelah ke atas. Okey. Soalan gaji. Astagfirullah. Macam mana ni? Nak jadi ulama ni? Tu baru nak jadi ulama. Boleh jadi ulama Rabbani ni lagi susah. Idza kana al-ismu majmu'an jam'a qillah ala wazni af'al. Nahu ashab. Usayhab. Dia lepas ya tu. Bagi atas. Ahmad, Uhayman, Afras, Ufayras, Afrakh, Ufayrakh, ila ghairi dhalika. Contoh Afras. Jamak kepada apa tu? Faras. Kuda ke faris? Pemain kuda. Faras kan? Jamak. Farasun, Afras. Kuda. Jadi kalau sebut Ufayras ni, kuda-kuda yang halus lah. Kan? Ataupun orang puji. Kuda-kuda yang banyak ni, kuda-kuda yang handal. Disebutlah. Disebut haulai ataupun hadhihi Ufayras. Kuda mana tak laju pun, tak handai pun, mana tidak seperti diwar-warkan. Tasma'u bil mu'aidi khairum min antarah. Kamu dengar cerita tentang mu'aidi ni lebih baik daripada kamu tengok depan mata. Tu panggil apa tu? Misalan. Untuk perkara-perkara yang nampak wow di luar, tapi hakikatnya ialah sebaliknya. Boleh adik? Senyum adik. Tak tahu sebab apa. Nombor 5, idza kana al-ismu makhtuman bi alifin wa nunin zaidatain. Kalau isim itu ditutup dengan alif dan nun yang ditambah. Nahu Uthman. Maka Uthayman, tak bacalah Uthaymin. Salman, Sulaiman. Sulaiman ni tasghir rupanya. Salman, Sulaiman. Umran, Umayran. Himdan, Humaidan. Ila ghairi dhalika. Yang keenam, ajzul murakkab al-masji. Hujung murakkab masji. Nahu ba'la bakka. Murakkab masji kan? Jadi kalau kita nak jadikan dia sebagai tasghir, kita sebut bu'aila bakka. Lepas ya'ut tasghir, kita bagi atas. Kaedahnya samalah dham yang pertama, fathah yang kedua, tambah ya'ut tasghir. Cumanya kita tak apa? Tidak bagi bawahkan selepas ya'ut tasghir, malah bagi atas. Sebab apa? Alasannya ialah kerana untuk al-murakkab al-masji, dia ada dua perkataan asalnya digabungkan. Dan kaedah menyebut perkataan pertama mesti belakang tu fathah. Maka kalau kita letak bagi bawah jadi bu'aili. Rosak kaedah tadi tu. Sebab tu kita baca bu'aila. Sebab memang murakkab masji ni akhir juzuk yang pertama bagi atas, akhir juzuk yang kedua pun bagi atas. Contoh ba'la bakka. Kan? Dia bu'aila bakka. Ahada ashara, uhaida ashar, khamsata ashara, khumaisata ashar. Bifathi ma ba'da ya'it tasghir. Jangan memfathahkan huruf selepas ya'it tasghir. Ngantuk. Lianna al-juz' al-awwala min al-murakkab multazimun fathuh. Kerana juzuk pertama daripada murakkab lazim difatahkan. Contoh ahada asyara. Mesti baca ahada kan? Kan boleh baca ahadu ahadi. Mana boleh? Jadi bila tasghir tak boleh baca uhaidi. Baca uhaidah lah. Wa mimma taqaddama yatabayyanu anna siyagh at-tasghir thalathatun. Jadi daripada apa yang telah lalu, maka jelaslah bagi kita siyagh at-tasghir ini 3. Pertama fu'ailun. Yang kedua fu'ailun.
Yang ketiga fu'ailun. Dia tinggal ya tu. Fa'in zada adadu hurufil ismi ala hadhihi siyagh fala yumkinu tasghiruhu illa ba'da hazfi ma yukhillu bis-sighah. Kalau lebih daripada, kalau huruf isim itu lebih daripada sirah ini, maka tak boleh tasghir, mereka lepas buang huruf. Kama yuhzaf indal jama' ala fa'alil. Ay adana natamakkan min at-tasghir bil-tariqah allati natawassalu biha ila al-jama'. Wa yuhzaf kullu ma yukhillu bis-sighah min harfin asli aw zaid ala at-tafsil at-tali. Maka kita akan buang huruf-huruf yang menjejaskan proses tasghir. Seperti mana kita buang huruf-huruf yang menjejaskan proses jamak. Bila nak jamak atau wazan takdilah fa'alil dengan fa'alil. Faham tak? Darwish. Adik faham tak? Tu dia. Fu'ailun, fu'ailun, fu'ailun. Kalau isim tu lebih daripada huruf yang disebutkan ni, maka tak boleh tasghir. Mereka dengan cara apa? Kita buang kalimah. Buang huruf. Macam mana caranya? Untuk Syekh terang satu-satu tu. Nak baca lagi tak? Keletih lah. Wafi setia daripada tak diri. Mantap Wafi. Nah, awalan. Tasghirul thulathil mazid. Baca sikit tak? Macam nak berhenti? Adik? Mana adik? Berhenti? Berhenti lah. Esok sambung. Jadi kesimpulan ini ialah, kalau isim itu 3 huruf, wazan tasghirnya ialah fu'ailun. 4 huruf, fu'ailun. 5 huruf, fu'ailun. Itu kalau sebelum akhir huruf lin, huruf mat, alif waw ya. Kalau sebelum akhir huruf lain selain daripada huruf lin, huruf mat tu, maka kita kena buang satu harf. Contoh safarjal, kita buang lam jadi sufai rijun. Kalau nak ganti pun boleh, jadi sufai rijun. Lam tu kita ganti dengan ya. Boleh? Kemudian kita sebut kaedahnya apa? Depan baris, huruf pertama baris depan, huruf kedua baris atas, lepas tu tambah ya'u, at-tasghir, lepas tu baris bawah. Tu kaedah asal fu'ailun. Fu'ailun. Fu'ailun tu selesai dah. Itu 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf. Fu'ailun, fu'ailun. Tapi ada waktu kita akan langgar kaedah tu bila? Pada 5 tempat ataupun 6 tempat. Pertama, isim yang ditutup dengan ta' al-marbutah, syajarah, syujairah. Ra tu bagi atas. Kemudian ditutup dengan at-ta'ut ta'nis al-maqsurah, Salma, Sulaima, tak baca Sulaimi. Kemudian ditutup dengan alifut ta'nis al-mamdudah, Sahara, jadi Suhaira, tak baca Suhairi. Keempat, dia jamak qillah atau wazan af'al, seperti ashab, usayhab, ya lahwi. Yang kelima, kalau ditutup dengan alif nun yang zaidah, Uthman, jadi Uthayman, tak baca Uthaymin. Uthaymin ni antara ulama salafi yang suruh. Okey, ala kulli hal. Umran, Umairan. Yang keenam apa? Ajzul murakkab al-masji. Ajzul murakkab al-masji. Maknanya ujung murakkab masji.
kalimah pertama dia tu. Ba'la bakka. Ba'la bu'aila bakka. Ahad asyara uhaida. Sebab wajib difathahkan al-juz'ul awal min al-juz'ain fi al-murakkab al-mazdi. Wallahu a'lamu bis-shawab, insyaallah. Tak banyak dah bab tinggal ni. Hingga al-babur rabi' wal 20, bab nasab. Lepas tu al-i'la wal ibdal. Khamis wal 20 bertabih. Ada segi. Sadis wal 20 bab hamzah qata'. Lepas tu tadribat ammah. InsyaAllah tak lama kita akan khatamlah kita ni. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.